Okay, sekarang ni kita nak menuju ke Batu Alien. Di mana Batu Alien ni bukan sekadar tempat untuk bergambar, dan dia sebenarnya ada sesuatu yang sepatutnya kita ambil tahu apa itu Batu Alien. Sekejap lagi aku cerita. Sekarang kita berada di kawasan Batu Alien. Okay, perasan tak? Kat sini nampak macam kawasan wisata lah. Memang ni kawasan wisata. Tetapi dulunya kawasan ni adalah kawasan kandang lembu ataupun kandang sapi. Kenapa dia panggil ini adalah Batu Alien? Batu Alien kat sini korang perasan tak? Okey, nampak gambar itu nampak macam makhluk asing ataupun batu yang menyerupai sesuatu. Sebenarnya batu alien ni dipanggil, orang sini dipanggil batu yang dialihkan. Batu yang dialihkan sebenarnya batu alien dialihkan macam mana? Batu alien ni dialihkan bukan ibarat. Dia sebenarnya batu ni bukan berada di sini tau. Dia bukan berada di sini. Sebenarnya batu ni berada di puncak Gunung Merapi. Kita tak nampak di sini pada cloudy. So jarak antara Gunung Merapi ke sini lebih kurang 7 ke 8 km. 7 ke 8 km. Dan bagaimana batu ini berada di sini? Sebenarnya masa letusan itu berlaku, batu ini daripada puncak atas tu terus terpelanting di sini. Dan di sini adalah, seperti saya cakap tadi, ini adalah kandang lembu. Dan kat sini juga berlakunya letusan, lava itu mengalir dan habis kawasan sini diseliputi lava. Oh yo, bayangkanlah betapa jauhnya, betapa sajisnya kawasan sini. Dan tak dapat bayangkan bila letusan itu berlaku, kawasan ni nampak semua hijau. Tapi semasa letusan itu berlaku, dia berlaku seperti ni. Dan ada juga orang yang mati. Al-Fatihah untuk mereka.